memeluk bahu harumnya tak banyak orang makan. Okey. Bagus lah Mak Ngah. Nama mata ke Mak Ngah? Tak tahu nama apa dah. Talapia. berdesak sepi tanpa panggilan suara, tiada lagi terasa suapa ikhlas jarimu. Hanya Tuhan yang tahu betapa aku rindu beraya denganmu. Jom, selamat hari raya dan selamat hari kita. Duit raya diminta, duit hantaran pun boleh juga. Bersalam bermaafan berpasangan sama kali. Jangan buat andaian, udahlah jom kita beraya. Jom raya dengan saya, sudah lama tak berjumpa. Kampung belang mana, baju raya awak warna apa? Nyalakan pelita, hari untuk kita bahagia. Raya dengan saya, Syawal kali ini kita berdua. Jomlah beraya. Hi guys, welcome back to my vlog. So pagi ni adalah pagi raya, hari Sabtu 21 Mac. Alhamdulillah kita beraya. Sekarang pukul 10. Kita orang plan untuk berkumpul pukul 10 dekat rumah nenek. Tapi sekarang baru satu family je yang datang. So menunggu ketibaan yang lain-lain. Lepas tu kita akan teruskanlah dengan tentatif yang kita dah jadualkan. Semoga raya hari ini berjalan dengan lancar, cuaca pun baik sebab banyak rumah kita orang nak pergi. So, kita akan tunggu yang lain sampai. And then kita akan makan. Kita akan sesi salam-salam sikit. Oi, diam! So tu je lah. Kita tengok apa dia ni. Okay, so ini dia adik saya. So tema kita orang tahun ni, so tema kita orang hari ni adalah nude brown. So itu saja, kita akan tengok sekejap lagi tunggu yang lain sampai. Bye! Dekat dapur kita ada family Ucu yang tengah makan. Makan, sila. Selamat menjamu selera. Yeah. Cepat sikit. Ya, berjanji pukul 10 tapi datang. Tolonglah, bantu lah, bantu. Pancing sikit apa tahu ni. Tolong. Kita ada Lambat. rendang, ayam masak merah. Macam-macam naik adik. Kan dah kata pukul berapa? 10. Tengok jam sekarang. Ni lagi seorang. Rasa datang ke suami kot. Masuk seorang. Kejap. Oh tak ada? Pagi. Okay. Haras okay? Nak masuk YouTube ni? Okay. Inara? Weh, cantiknya. Inara warna apa? Warna apa? Pink? Rosa warna apa? Rosa warna apa? Brown. Coklat lah. Sama. Coklat. Sama lah tu brown. Brown. Oh, brown kau. Okay? Okay. Assalamualaikum guys, selamat hari raya kepada Timelapse. terima kasih Weh, dekat sangat dia tak selesa. selamat hari raya kepada kawan-kawan kakak Ika. Tiba, ini YouTube lah. Yelah, kepada kawan-kawan Kak Ika yang menonton, nurse-nurse mana tahu yang sedang bekerja. Apa-apa boleh kontak di bawah ni Apa? Ada tag yang sedang, kontak bawah ni. yang sedang mencari ataupun yang sedang berpunya tapi dia punya berpunya tu tak okey. Boleh cari kat sini. macam tak- Kontak kat bawah. Kontak boleh PM owner. Okay. Selamat hari raya. Selamat Hari Raya. Dia premier sekarang. Aku kenal. Fokus ya. Pakai kamera Tanya Lily okey tak? Okey. Lily slim ke? Lily moist.
Mekarnya bunga Tanjung, salam restuku dijunjung di hari raya. Aku dah bukan cakap. Aku tak tahu nak cakap apa ni. Cakap ya. Dia ada bawa Grab tau dekat USM. Oh, bukan belum bawa Grab ke? Bukan. Tapi tu boleh jadi salah satu cara. Dia ada bawa Nak Grab. jadi customer saya, boleh contact nombor saya. Customer tetap ke? Sebab dia biasa bawa passenger. Passenger princess tak ada. So siapa yang berminat, komen kat bawah. Siapa yang nak passenger princess tu, boleh contact lah. Kita boleh. Aisyah hot ke? Mana ekor ni? Ha? Ekor. Dah ramai sangat orang, ekor pun dah tak rasa. Dia tak, naik dah boleh joget kan? Boleh joget. Kerja punya ni senang sangat. Semua claim lah. Sebab senang sangat. Itu kalau kita Sembang kuat lah. apa? Betul eh? Dah apa-apa. Boleh? Hari tu ada scam ah. Seratus orang. Lily say hi to camera. Lily cakap hi kat camera. Cepat Lily. Hi. Selamat Hari Raya. Cakap apa sikit? Selamat Hari Raya. Lily puasa ke? Puasa? Kenapa Lily cry? Ni ngantuk. Sekarang okey? Comel ke? Kejap sangat. Kejap sangat. Tiba masanya takdir pun bergema, laju ku cari baju untuk beraya. Mana cakap Aman? Walaupun dalam banyak cucu, Iman yang paling kurang dosa. Tiba. Tapi maybe Iman yang paling akan banyak. Iman akan cuba untuk minta pakcik-makcik ni ampunkan dosa-dosa sepupu yang ada. Kau je. Terpaling. Iman akan cuba lah untuk salam. Iman akan cakap macam, Palung tolong maafkan dosa Kak Ika, Kak Ayah. Sebab Iman Macam tak, banyak sangat je dosa kita orang. sebab Iman tak ada dosa. Iman tak terlalu banyak dosa. Ibu tengok Man. Mak ibu tengok, Man. Okey, ibu tengok. Pegang dulu. Ibu minta maaf dengan Iman ni. Terahim dengan semua. Ayah dan bunda tak akan ku lupa untuk selamat. Maaf yang dipinta dan menghilangkan silaturahim dengan semua. Selamat Hari Raya. Naib berapa ringgit? Ha? RM7. Betul. Ni RM7. Iman 16. Tipu. La ilaha illallah, tengok Iman nombor 3 kat situ. Mana? Ya. RM5. Tanya ni. Wah, RM8. Ya, Abang Haji. Ayu berapa? 20. 16. 29 ringgit. Siapa? Kebetulan kali Pak kau masih dah habis. Nampak Aisyah dulu? Nak masuk kereta. Nak masuk kereta? Kenapa Aisyah nak masuk kereta? Dalam panas. Kau ni sama je macam Aina, macam Lily. Tak boleh panas sikit. Tapi kan semua orang dekat dalam lagi.
Kenapa tak ikut aunty yang tadi? Yes. Aunty yang pergi. Tak jumpa. Lily kenapa suka main handphone? Lily cakap dulu kalau nak main handphone cakap welcome to my vlog. Cakap. Sini, cakap sini. Welcome to my vlog. Tada! Tak semangat langsung. Cakap. So, ni baru rumah kedua guys. Sekarang ada kejadian tayar pancit. Ada nampak paku dia. Allah, cacing ni. Allah lah, macam-macam lah hari ni. Cacing RM5. Tolong Dia sedang mencari. Tak tahu lah nampak ke tak, tapi insyaAllah lah nampak je. So apa-apa boleh DM Nakib Cheng. Oi, jangan je. Terus. Allah lah. Yelah tahulah first time raya bersama. Allah lah. Lily. Lily come. Sini sikit. Okay. 1, 2, 3. So sekarang kita orang nak pergi rumah yang ketiga. Cuaca sangat panas. Budak-budak tidur. Ocha. Nak raya ke? Kita nak raya ke? Ya. Nak raya ni. So rumah ni jalan kaki je sebab depan surau. Sumpah panas gila cuaca weh. Sumpah panas gila guys. We are burning. Laju mat kita ni. Sekarang tuan rumah pula tak ada. Ni guys. Betul ke? Tuan rumah tak ada. Ya, pagar dia terbuka. Tapi kereta depan kunci. Ada lah orang. Bangga. Ada lah orang. Tak baik lah kau. Terpaksalah masuk. Abang Haji. Baru nak sikit. Dah hati-hati kau makan. Kenapa kena hati-hati? Tak salah aku beep. Adina Rosa. Jadi kontroversi. Jemput datang rumah. Cepat, Lily sekali. Lily sekali. Tak apa sekali je. 6, 7. Aduh. Tolonglah guys. Beli sama-sama tu. Tak. Kita beli kat Valley. Kita orang punya kasut sama. Lain saiz, okey? Tapi dia sama. Padahal dia ada 3 color tau. Kasut tu ada 3 color. Warna hitam, warna putih dan warna sedikit macam pinkish kot. Tapi kita orang beli color yang sama. Tapi kita orang tak rancang dan kita orang tak beli di tempat yang sama. Tapi kasut kita orang, ya weh, sebab dia cari gold kat tepi tu kan. Mesti kata tak ada simple. Ya. Kita orang hampir mati. Astaghfirullahalazim. So macam itulah cerita dia. Aku beli pun sebab ada gold kat tepi tu. Aku macam sebab dia macam kalau yang lain ada yang lain tapi tak Tak wow lah. Dia macam simple but nice. Nampak Dia simple but nice. Yeah. Okay. So tu je lah nak cakap. Bye. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Berpasangan sama kala. Jangan buat andaian. Dah jom kita beraya. Jom. Bangun tidur. Sampai kubur. Alhamdulillah kita orang tak tidur sampai ke kubur. Takut kita orang tidur bangun tak Dah mengiring. Dah mengiring ah. Macam mana? Tapi alhamdulillah masih bangun. Alhamdulillah. Walaupun nyawa dah ujung-ujung. Ni intro dah. Ni adalah kubur atuk kita orang.
Awak lambat. Bubur siapa? Oh, tadi. Panas sangat. Bubur Kita bapak kita, ayah kita. Betul. Nama dah tak ada. Oh ya? Boleh order baru kat situ. Ada nombor telefon tak? Ada nombor telefon ambil sama. Adik. Ya, lagi sekali. Dia tak dapat lah. Dapat lah. Ya, sumpah sama itu. Sama. Sumpah weh. Bakal terpendal. Ni rupanya bakat tu benda kau. Nampak? Tiba-tiba banyak burung. Nampak? Tak ada kot. Mana? Ada aku sana. Ada. Yen? Panggil aku pula. Dia petang-petang. Panggil laki dia. Ah, Mamak. Dia panggil mamak. Main. Bakat tu benda kat ya. Nanti dia datang. Tengok sana. Tengok sana. Ada. Ya? Sumpah sama tu ya. Sumpah tak tipu tu. Sumpah suara burung. Raya dengan saya sudah lama tak berjumpa. Kampung belah mana, baju raya awak mana? Aduh ya. Kita ada kelas menari kat sini, kelas fotografi. Yang ni macam tak hebat lah. Kalau nak hebat minta yang ni Man. Kenapa? Man, kalau nak hebat minta yang ni. Yang ni tangan dia memang tak lawa. Ni rumah yang ke Yang 1, 2, 3, 5, 6. 6. Rumah ke 6 tapi semua dah siap. Tadi masak. Apa di mana-mana boleh tidur. Tak boleh. Kalau dah lagi rumah lah. Belum. Abang Ana. Silakan guys. Saya gila 2-3 tahun. Tak. Cepat lah ya. Allah. Nak. Apa? Wujud siap pegang kipas siap. Apa? Kamera? Okay guys, so that's the end of first day raya. Sumpah semua orang dah balik gila. Memang hujung-hujung tak ada nak record apa sangat pun dekat rumah Pak Long, kat rumah Uteh. Sebab sumpah dah penat gila. Nak angkat kamera pun memang dah penat. So Alhamdulillah memang cuaca sangat baik, tak hujan. So senang kita orang berjalan. Sekarang dah pukul 12. Semua pun dah balik rumah apa semua. So terima kasih untuk hari raya pertama, tuan-tuan rumah pada hari raya pertama. Kita akan insyaAllah kalau rajin ada lagi raya esok. Tapi kalau tak, kita jumpa dekat raya tahun depan. Bye bye. Mengucapkan Okey. 1, 2, 3. Wahai Dinda, si cantik manisnya apa
es you.